Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adib Ifan Hairul Niza. Dan saya juga Muhammad Jawai bin Syarul Zaman. Dan saya juga Muhammad Farid Fidaus bin Muhammad Faizal. Dan saya Akif Imtiaz bin Abdul Afan. Setiap inovasi bermula dengan satu persoalan. Bagaimanakah jika murid bukan sekadar menggunakan teknologi, tetapi mampu mencipta pengalaman pembelajaran mereka sendiri? Dengan bimbingan guru, kami bangunkan MedHub SK Jeram sebagai platform pembelajaran digital yang menggabungkan AI, permainan interaktif dan matematik. Projek dibangunkan oleh murid dengan bimbingan guru, menggunakan AI untuk menghasilkan permainan matematik, mengelakkan pembelajaran aktif dan menyeronokkan murid menjadi pencinta bukan sekadar pengguna, membina kemahiran abad ke-21. Topik wang merupakan kemahiran penting dalam kehidupan seharian. Namun, masih terdapat murid yang menghadapi kesukaran memahami konsep seperti jumlah harga, baki dan diskaun. Kami percaya, pembelajaran akan menjadi lebih bermakna apabila murid dapat belajar melalui pengalaman yang interaktif. Daripada hanya menggunakan permainan sedia ada, kami memilih untuk membina permainan sendiri menggunakan AI. Dengan bimbingan guru, kami belajar menyelesaikan masalah, berfikir secara kreatif dan menghasilkan bahan pembelajaran yang boleh digunakan oleh rakan-rakan kami. Murid berbincang mencari penyelesaian. AI digunakan sebagai alat pembelajaran. Murid membina permainan sendiri. Guru menjadi pembimbing. Pembelajaran berasaskan projek diterapkan. Kami mempelajari cara menghasilkan prompt yang berkesan untuk membina permainan menggunakan AI. Setiap permainan diuji, ditambah baik dan akhirnya dikongsi melalui MedHub supaya boleh digunakan oleh murid lain. Murid menghasilkan prompt. AI membina permainan. Permainan diuji. Penambahbaikan dimuat naik ke MedHub. Semua permainan yang kami hasilkan disusun dalam satu platform digital yang dikenali sebagai MedHub SK Jeram. Platform ini memudahkan murid mengakses permainan mengikut tahap pembelajaran melalui kod QR. Dengan MedHub, pembelajaran tidak lagi terhad di dalam bilik darjah, malah boleh diteruskan pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Semua permainan dihimpunkan dalam satu platform. Boleh diakses menggunakan telefon, tablet atau komputer. Menggunakan kod QR untuk capaian pantas. Disusun mengikut tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Menyokong pembelajaran di sekolah dan di rumah. Apabila permainan digunakan di dalam kelas, kami dapat melihat perubahan yang positif. Murid lebih seronok belajar, lebih aktif berbincang dan lebih yakin mencuba. Pembelajaran menjadi pengalaman yang menyeronokkan kerana kami belajar sambil bermain dan menyelesaikan cabaran bersama-sama.
Murid belajar melalui permainan. Pembelajaran menjadi lebih menyeronok. Murid bekerjasama menyelesaikan cabaran. Maklum balas diperoleh secara terus. Pengalaman pembelajaran menjadi lebih bermakna. Projek ini bukan sahaja membantu kami memahami matematik dengan lebih baik, malah meningkatkan kreativiti, komunikasi, kolaborasi dan kemahiran menggunakan AI secara bertanggungjawab. Guru juga memperoleh bahan pembelajaran yang lebih interaktif dan mudah digunakan. Mengapakah cikgu memilih untuk membangun projek ini bersama murid? Saya percaya murid belajar dengan lebih berkesan apabila mereka diberi peluang untuk mencipta sendiri permainan tersebut, merancang permainan yang dia jalankan, serta topik yang saya pilih itu adalah wang kerana dia berkaitan dengan kehidupan seharian murid. Permainan ini sangatlah mudah dan senang diakses oleh semua orang. Permainan ini menguji saya berkaitan wang. Projek ini menyokong maklumat pembangunan mampan melalui pembelajaran berkualiti, inovasi digital dan kerjasama. Kami percaya pendidikan yang baik bukan sahaja membantu murid hari ini, tetapi turut menyediakan mereka untuk menghadapi cabaran masa depan. Perjalanan kami tidak berakhir di sini. Kami berharap MedHub akan terus berkembang kepada lebih banyak topik, lebih banyak mata pelajaran dan memberi manfaat kepada lebih ramai murid. Kami percaya bahawa apabila murid diberi peluang untuk mencipta, mereka bukan sahaja belajar untuk hari ini, malah bersedia membina masa depan.